Alhamdulillah. Oh, banyak nih. Oh, sampai ke sana. Wah, banyak nih. Banyak nih. Wow. Ini kembang. Oh, makanan anak-anak nih. Tidur. Oke guys, kita nak mulakan proses. Kita nak bersihkan kulat peti ni. Tengok. Dia kena bersih. Takut ada ulat-ulat ataupun binatang-binatang yang kita tak nampak kan. Jadi mereka ni daripada luar. Jadi kita kena bersihkan mereka. Tanah-tanah, pasir-pasir tu menjadi lebih bersih lah. Lepas tu kita proses dan kita boleh simpan di dalam peti ais. Balut di dalam surat khabar, peti. Lepas tu simpan dalam icebox. Tengok banyak. Alhamdulillah. Rezeki daripada Allah. Manis dan sedap guys. Alhamdulillah.